Ni, aku nak bagi tahu dengan hampa ni semua lah kan. Event semua memang bermasalah. Event kereta ke, event motor ke, mesti ada yang buat kacau, main pok embeng, kacau awet perempuan, kacau bini orang lain, bergaduh sebab kalah tak syok, exhaust tak cukup bunyi orang kuat. Ni semua adalah perkara normal dekat event. Pergaduhan pasal perempuan, macam korang pi usah perempuan ni, lepas tu boyfriend dia tak syok, gaduh dekat event. Semua ada, semua kes memang normal. Tetapi apa yang tak normal kan, yang aku pernah tengok selama ini adalah makcik. Dia buang kerusi dekat Sylvia. Astaga. Kerusi adalah untuk duduk. Senang saja. Mentaliti. Kerusi ni, pakai otak pun kita tahu. Kerusi adalah bagi manusia duduk. Walaupun haiwan pun boleh duduk kadang-kadang. Ni bukan untuk yang baling-baling. Bukan. Kalau dekat night club tu tak samalah. Night club tu pap-pap. Orang lawan baling kerusi. Itu normal. Ini dekat event kereta ni. Pertama kali aku dengar. Ni guys, aku bukan side kepada siapa-siapa. Walaupun aku tak kenal makcik ni. Aku pun tak dengar story yang panjang, full story. Disebabkan mungkin masa dia baling tu, terlepas recording pula kita tak tahu kan. Tapi yang aku faham tu, dia baling dekat lampu Sylvia. Terkena lampu Sylvia dekat belakang. Korang tahu tak lampu kereta macam kita punya JDM ni? Ini jangan cakap ni Tesla. Tak payah. Yang example lah macam ni. Beribu-ribu. Boleh hit sampai berpuluh-puluh ribu macam ni. Kalau makcik tu terkena dengan lampu JS Racing yang macam ni, 6,000 lebih. Lampu depan lain harga. Lampu belakang saja 6,000 lebih. Rise. Aku tak kira lah. Betul-betul in case. Sekejap. Sebelum aku nak penjelasan, bagi aku cakap sorry dulu. Minta maaf dulu kepada makcik. Okey, makcik mungkin dia punya anak ada autism ataupun macam mana kita tak tahu. Tetapi makcik, kalau dah tahu macam ni, jangan bawa anak-anak ke tempat yang event-event macam ni. Bahaya. Sebab kereta punya event ada pops and bangs. Takut ada orang pops and bangs kalah gaduh. Takut lelaki pi kacau bini orang sana gaduh. Nanti terkena makcik pula. So event-event yang banyak orang macam ni, jangan pergi. Walaupun event motor ke, ataupun dekat event coy masa tu, dekat lu ada makan tu. Boleh jalan-jalan dekat tempat makan tu, it's okay. Jangan masuk tempat kereta. Memang bising gila. Korang faham tak? Kadang-kadang korang cakap event ni tak baik, event tu tak baik, korang tahu betapa susahnya jadi sebagai seorang organizer. Semua event termasuk Retro Havoc lah, Art of Speed lah, Northern Speedo lah, Tokyo Auto Saloon, semua ada problem guys. Terpijak side skirt lah, terpijak lip, GT wing patah, semua ada problem. Tapi guys, baling kerusi is out of the list. Aku tak pernah dengar macam ni punya perkara. So geng, lain kali kalau korang nak datang ke kereta punya event ataupun event motor, korang ready dulu. Kalau ada personal problem, sila jangan datang. Takut telinga pecah, sila bawa earphone ataupun earbud. Kan korang dah tahu sebelum korang datang, ini kereta event, kereta motor, kereta event, semua bising-bising, kita tak boleh halang. Lu mau gaduh, lu punya pasal. Lu jangan buang-buang barang terkena dengan hak milik barang orang lain. Lain kali nak buang, aim dulu. Lantai. Aim lantai. Kau nak buang apa? Buang dekat lantai. Jangan buang dekat kereta orang. Penat aku explain. So guys, minta maaf kalau Adrian ada cakap apa-apa salah. Sila tolong maafkan. Kalau korang rasa apa yang Adrian cakap betul, korang suka Adrian punya topi dengan baju Adrian, sila boleh support Adrian dekat Shopee sekarang. Wishlist Project. Ni oversize 300 GSM collab dengan Rexagon. Topi ni pun ada logo Wishlist Project. Okay, sekian saja cerita hari ini. Kita sembang di next video. Ciao.